أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada puan pengurusi pemula bicara pada malam ini, kuliah pada malam ini, pengurusi Gemenur Iman, seluruh pimpinan Gemenur Iman dan seluruh yang bersama, ayah ibu, tuan-tuan, makcik-makcik, akak-akak yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah izinkan kita bersama kembali dalam bicara ilmu, dalam ingatan demi ingatan daripada Allah. Begitu juga ingatan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan buku dosa-dosa besar yang tidak ditakuti. Jadi insya-Allah malam ni kita bersiaran daripada Google Meet, begitu juga di TikTok Ustaz Ashraf Suharin. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat bersama insya-Allah pada malam ini. Sampai muka surat berapa 199 Ustaz. Muka surat 199, mengkhianati nota kesefahaman perniagaan. Baik, semua yang dirahmati Allah yang ada buku ni, muka surat 199, di bawah tajuk mengkhianati nota kesefahaman perniagaan. Ini dalam tajuk dosa-dosa besar yang berkaitan tentang perniagaan. Manusia yang kaya raya tetapi hasil kekayaannya diperoleh dengan cara yang menyalahi syariat Allah. Sebenarnya dia ialah manusia yang miskin. Sebaliknya, manusia yang tidak berharta tetapi dia ikhlas menerima takdir kemiskinannya serta qanaah dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia adalah manusia yang kaya. Itu gambaran. Yang kaya yang sebenar adalah orang yang qanaah, dia redha, dia terima dan dia jujur atas apa yang Allah beri pada dia, ikhlas dengan setiap takdir yang Allah takdirkan pada dia. Jadi semua yang dirahmati Allah, cuba tengok firman Allah dalam surah Hud ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sesiapa yang mahukan kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang yang tidak mendapat apa-apa di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Bermakna daripada firman Allah ini, Allah nak bagi ingat orang yang mencari dunia hanya dapat dunia. Akhirat tak ada bagi dia. Bermakna akhirat tak ada tempat bagi dia. Dan neraka adalah tempat bagi orang yang hanya leka dengan keduniaan. Dia hanya mencari dunia dan leka dengan dunia dia. Dan firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, yakni Muhammad, dan ingat, janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Ingat, antara ciri-ciri orang munafik adalah orang yang diberi amanah tapi dia khianat. Dan orang yang beriman, dia amanah dengan apa yang
yang dipertanggungjawabkan, apa yang diberi. Dia tidak khianat, dia telus dengan amanah yang diberikan. Termasuk perniagaan, termasuk apa tanggungjawab yang diberikan. Anas bin Malik meriwayatkan satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Dalam khutbahnya, baginda berkata tidak ada iman bagi yang tidak memiliki sifat amanah dan tidak ada agama bagi yang tidak menepati janji, yang tidak menepati perjanjian. Dan sifat inilah ada kaitan dengan sifat orang beriman dan sifat orang-orang munafik. Bila dia berjanji, dia mungkiri, dia tidak menepati. Termasuklah bila dia beri amanah, dia khianat. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kita tengok, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada rasa lapar, kerana lapar merupakan seburuk-buruk pendamping, dan aku berlindung kepadamu daripada sifat khianat, iaitu tidak menunaikan amanah Allah dan manusia, kerana khianat merupakan seburuk-buruk perangai. Sampai Nabi doa minta berlindung daripada sifat yang tidak amanah. Jadi semua yang dirahmati Allah, ini hadis yang boleh kita guna pakai daripada riwayat Ibnu Majah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat sahih disebutkan juga, satu hari semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara di hadapan para sahabat, tiba-tiba seorang Arab Badui datang kemudian bertanya, wahai utusan Allah, bilakah hari kiamat terjadi? Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan kata-katanya. Sebahagian orang berkata Rasulullah mendengarnya, namun baginda membenci pertanyaan tersebut. Sebahagian orang berkata pula baginda tidak mendengarnya. Setelah selesai berbicara, Rasulullah berkata, di manakah orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Si Badui dengan cepat menjawab, akulah orangnya, wahai utusan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Si Badui bertanya lagi, bagaimanakah amanah disia-siakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika suatu urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Jadi semua yang dirahmati Allah, yang bersama pada malam ini, kita ambil peringatan apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dah berlaku hari ini. Tanda dunia nak kiamat dah semakin hampir. Kita nampak bagaimana yang memegang jawatan, yang memegang yang sepatutnya bukan ahlinya. Yang bermakna bukan ahli yang memegang satu-satu jawatan. Contoh yang bercakap agama pun tak semua di kalangan orang yang pakar dalam bidang agama. Begitu juga tentang kepimpinan dan sebagainya. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam pertanyaan tadi, Nabi jawab, bila amanah disia-siakan, maka terjadilah kiamat. Jadi semua yang dirahmati Allah, kita ambil peringatan, kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada diri kita menjadi orang yang tidak amanah. Begitu juga kita berada di bawah orang-orang yang tidak amanah. Auzubillah min zalik. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang secara tegas penipuan dalam perniagaan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, bukanlah termasuk umatku orang yang melakukan penipuan. Dia tidak telus dalam perniagaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan setiap muslim untuk selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, tunaikanlah amanah terhadap orang yang memberikanmu amanah dan janganlah khianat terhadap orang yang mengkhianatimu. Allahu Akbar. Dan janganlah khianat terhadap orang yang mengkhianatimu. Bermakna apa? Yang jahat jangan kita balas jahat. Yang baik kita balas baik. Yang tak baik tu jangan kita balas khianat. Maksud dia jangan balas yang tidak baik. Khianat dengan khianat. Allahu Akbar. Maksud dia sama-samalah perangai kita dengan perangai yang khianat tadi. Yang perangai munafik tu. Na'udzubillah min zalik. Jadi semua yang dirahmati Allah, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, peliharalah aku daripada sifat-sifat munafik, daripada sifat-sifat yang dicegah, yang sepatutnya perangai yang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ingat, orang munafik tak akan masuk dalam syurga, bahkan Allah humban dalam neraka. Zaman Nabi pun ada. Ini berpura-pura. Antara ciri-ciri orang munafik ni apa dia? Dia berdiri sembahyang dalam keadaan malas, kusala. Yura'unan nas, dan dalam keadaan riak. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan ingat Allah sangatlah sedikit. Jadi semua yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama. Ya, jangan kita hipokrit, jangan kita berpura-pura, jangan ada sifat-sifat munafik di dalam diri kita. Jadi semua yang dirahmati Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menegaskan, tidak beriman orang yang tidak memegang amanah, tidak ada agama orang yang tidak menepati janji. Allahu Akbar. Jadi semua yang dirahmati Allah, tidak dikira iman orang yang tidak memegang amanah. Begitu juga tak ada agama orang yang tidak menepati janji. Hari ini kita berjanji, kita kena tepati. Apa yang kita janji, kita tepati. Apa yang kita canangkan, manifesto, contoh, dalam politik dan sebagainya, dalam kepimpinan kita taburkan janji dan sebagainya, kena benar-benar kita tepati. Ubadah bin Samit meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah kepadaku 6 jaminan daripada diri kamu. Berikanlah kepadaku 6 jaminan daripada diri kamu. Aku menjamin syurga untuk kamu apabila bercakap benar, apabila kamu berbicara. Ubadah meriwayatkan, Rasulullah bersabda, berikanlah kepadaku 6 jaminan. Bermakna apa? Jaminan yang disebut oleh Nabi SAW akan dijamin masuk dalam syurga. Yang pertama, bercakap benar apabila kamu berbicara. Qulil haqqa walau kana murran, berkatalah benar walau ianya pahit. Dan yang kedua, tepati janji apabila kamu berjanji. Yang ketiga, tunaikanlah amanah apabila kamu diberi amanah. Yang keempat, pejamkanlah mata kamu daripada yang ditegah, yang dilarang, melihat perkara-perkara maksiat yang mendatangkan kemurkaan Allah. Yang kelima, peliharalah kemaluan kamu. Dan yang keenam, tahanlah tangan kamu daripada melakukan dosa dan maksiat. Hadis riwayat Ahmad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tanda orang munafik itu ada 3 yang saya sebut tadi. Iaitu jika berbicara, dia berdusta, jika berjanji, dia memungkiri, dan jika diberi kepercayaan, dia khianat. Hadis riwayat Ahmad. Aku adalah pemimpin di rumah yang ada tengah, yang ada tengah di syurga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan senda gurau. Maksudnya aku adalah pemimpin di rumah yang ada tengah. Yang ada tengah maksudnya penghadang di syurga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan senda gurau. Kadang kita bergurau-gurau, kadang kita melawak, ada yang kita tipu, yang kita bercakap bohong dan sebagainya. Begitu juga dalam hadis riwayat Baihaqi, tidak disebut beriman orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak disebut manusia beragama orang yang tidak menepati perjanjian. Ini hadis yang lebih kurang daripada atas tadi. Jadi muslimin maupun muslimah yang mengkhianati perjanjian dalam perniagaan yang telah dibuat dengan rakan perniagaannya, dia telah melakukan kesalahan besar yang bukan sahaja dikutuk manusia, malah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat Islam memberitakan manusia yang khianat dalam berniaga, tempatnya adalah neraka. Manusia pengkhianat tidak patut disebut sebagai manusia yang beriman. Jadi semua yang dirahmati Allah tentang perniagaan hari ini, kita kena telus berniaga secara direct, secara offline, maksudnya bersemuka, atau secara online. Hari ini kita kena ada rasa takwa, kena letak keimanan pada kita. Allah memerhati setiap perbuatan kita akan dipertanya, akan ditanya, disoal kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap apa yang kita lakukan. Jadi kena telus, kena telus. Apa yang kita buat kena tanggung dan kena jawab. Wallahu alam, selesai satu tajuk berkenaan tentang perniagaan. Ada yang nak bertanya? Silakan. Silakan kalau nak bertanya. Kita bicarakan dosa-dosa besar
Bab yang terakhir berkaitan tentang perniagaan. Ada tak nak bertanya? Rasanya tak ada Ustaz. Senyap je tu. Baik. Tajuk yang seterusnya, bab yang ke-6, dosa-dosa besar dalam politik. Dosa-dosa besar dalam politik. Sesiapa di pagi hari perhatiannya kepada selain Allah, maka Allah akan lepaskan daripada orang itu. Dan sesiapa di pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka. Bermakna pagi-pagi dia mikir dirinya, mikir dunia, Allah tak pedulikan, Allah lepaskan. Istilahnya lantak lah, Allah tak pedulikan. Begitu juga pagi-pagi hanya mikirkan diri, tak mikirkan orang lain. Allahu Akbar, Allah gambarkan dia tidak termasuk golongan mereka di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi semua yang dirahmati Allah ni, kita kena peduli, sama-sama kita. Kepimpinan kena peduli rakyat dia. Bukan hanya kroni dia, bukan hanya pihak-pihak tertentu. Ajaran Islam tidak anti kepada dunia politik dan tidak melarang Muslim maupun Muslimah terjun ke dunia politik. Bermakna Islam tidak melarang politik. Tujuan berpolitik dalam Islam ialah usaha untuk membangunkan kejayaan masyarakat yang meliputi pemeliharaan riayah, pembaikan islah, pelurusan, takwim, pemberian arah petunjuk, irsyad dan pendidikan atau takdib bagi meraih kehidupan yang damai sejahtera. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Bani Israel adalah mereka diuruskan urusannya oleh para nabi. Tasusuhumul anbiya. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantikannya. Bermakna kesinambungan ni ada berterusan. Maksud tasusuhumul anbiya. Maksud dia kesinambungan. Ada nabi-nabi yang meneruskan. Tidak ada nabi setelahku. Bermakna lepas Nabi SAW tak ada lagi nabi. Namun akan ada banyak para khalifah. Bila sebut khalifah, khulafa ar-rasyidin. Maksud dia penerus kepimpinan Nabi SAW. Visi politik Islam lebih mendepankan kerja keras untuk membangunkan kehidupan umat yang damai sejahtera, penuh rasa keadilan, persamaan, pengakuan terhadap hak asasi manusia, kebersamaan, kebebasan serta mewujudkan kehidupan senafas dengan prinsip maqasid asyariyah, iaitu memelihara agama, hifzuddin, jiwa, hifzun nafs, atau akal, hifzul akal, keturunan hifzul nasab dan harta, hifzul mal. Berkaitan visi politik ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim, sesiapa di pagi hari perhatiannya kepada selain Allah, mukadimah tadi, maka Allah akan lepas daripada orang tu. Allah tak peduli, Allah biarkan. Dan sesiapa di pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin, tidak memperhatikan kepentingan orang lain, maka dia tidak termasuk golongan mereka, yakni golongan kaum muslimin. Dan dalam hadis riwayat Tirmizi, sesiapa bangun di waktu pagi dan berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, dia mendapat ganjaran seperti haji mabrur. Pagi-pagi duk mikir orang lain, bantu orang lain, kesusahan orang lain dibantu. Hamba yang paling dicintai Allah ialah hamba yang paling bermanfaat bagi manusia, dan amal yang paling utama ialah memasukkan rasa bahagia pada hati orang yang beriman. Orang yang sedih dibahagiakan. Allahu Akbar. Menutup rasa lapar, membebaskan daripada kesulitan atau membayarkan hutang. Allahu Akbar. Kita muhasabah balik. Orang yang bantu orang yang susah, di akhirat nanti Allah akan bantu saat dia susah. Itu sebab hari ini kita perhatikan antara tragedi yang berlaku, kemalangan, bagaimana hikmah dia, subhanallah, banyak pertolongan yang datang dan banyak yang terjentik, ramai yang terjentik hati-hati yang tak sedar. Sampai tadi saya terpandang dia punya status, dia punya cerita story kan,
di TikTok bagaimana orang India pun tertarik dengan apa yang berlaku. Jadi subhanallah, Allah nak datangkan peringatan ini kadang di sebalik musibah, kadang dengan sakit, hikmah di sebalik itu. Itu sebab peringatan kalau kita renung dalam Quran, Allah datangkan cerita-cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi-Nabi terdahulu, kisah-kisah terdahulu, dan hari ini Allah datangkan kisah-kisah untuk pengajaran, untuk menjentik hati kita. Dan kaitannya juga lebih sama. Bagaimana Nabi Ibrahim, Allah bukan ajar dia nak jadi pembunuh. Tapi di sebalik itu, Allah nak bagi motivasi, bagi ingat melepaskan apa yang disayang. Macam itulah hari ini. Dia melepaskan apa yang kita sayang dan ujian pada apa yang benda yang kita cintai. Benda dunia ni akan kita tinggalkan. Ingat, kita tak ada milik apa-apa. Segala-galanya pinjaman. Bila pinjaman, kita tak akan rasa sedih bila kehilangan, kematian dan sebagainya. Baik, semua yang dirahmati Allah. Dalam surah Al-Baqarah, ayat 143, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul yakni Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala takkan azab kita, takkan jatuhkan hukuman pada kita selagi tidak ditanya ada tak dulu datang peringatan. Ada tak Quran, ada tak Nabi, ada tak Rasul. Dan Rasul ni juga dia akan menjadi saksi, akan menjawab pertanyaan Allah. Aku dah sampaikan. Aku dah sampaikan peringatan-peringatan. Dan bila dah disampaikan, Allah serahkan pada kita dalam keadaan kita peduli, dalam kita ambil peringatan itu, pengajaran itu atau sebaliknya. Jadi semua yang dirahmati Allah, Quran sampai. Tapi bagaimana kita ambil, kita teliti pengajaran-pengajarannya atau sebaliknya. Dan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum keluarga, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan pada keluarga dan pada sesiapa yang memerlukan pertolongan. Jangan kita buat perkara-perkara yang keji yang Allah larang. Baik, semua yang dirahmati Allah. Kita masuk yang seterusnya, etika berpolitik. Dalam berpolitik, Muslim dan Muslimah harus memperhatikan etika berpolitik supaya politik yang dijalani tidak melahirkan dosa. Antara etika berpolitik dalam Islam ialah yang pertama, kekuasaan adalah amanah. Kekuasaan adalah amanah. Bukan kekuasaan satu kesempatan. Kekuasaan bukan satu keuntungan. Ingat, satu amanah yang disebut dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'zukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan merintahkan kamu apabila menetapkan hukum-hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam konteks kenegaraan, amanah berupa kekuasaan ataupun kepimpinan. Ini kerana pada prinsipnya kekuasaan atau kepimpinan adalah untuk memberi kesenangan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Bila ada power, bila ada kuasa, dia boleh pimpin dengan sebaik-baiknya, sepatutnya. Islam secara tegas melarang terhadap para pemegang kuasa agar tidak melakukan penyalahgunaan kuasa yang diamanahkan kepadanya. Sebab apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kuasa, jangan salah guna kuasa. Ni kena faham. Allah perhatikan. Amanah, satu amanah, bukan satu kesempatan. Bukan satu keuntungan.
Ingat akan dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, dalam berpolitik etika dia apa dia? Musyawarah. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan solat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah, dengan perbincangan antara mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Allahu Akbar. Bila sebut Allah bagi pinjam, kita bagi pinjam balik. Kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-159, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fawzan ghalizan qalbi lam fattu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat kepada Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ni kepimpinan ni. Yang sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri daripada sekelilingmu. Kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepada-Nya. Kita dah berusaha, dah sedaya upaya jalankan amanah, dan selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita usahakan dengan sebaik-baiknya apa yang diamanahkan, dan selebihnya kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Talaq sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah tunjukkan jalan keluar. Dalam kepimpinan, dalam apa pun, kita sandarkan dengan keimanan, dengan ketakwaan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah kurnia rezeki yang tidak disangka-sangka. Kepimpinan yang baik, orang dengar cakap, orang mudah ikut, bermanfaat, semua suka dan sebagainya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal sebulat-bulatnya pada Allah. Hujung tu Allah sebut, qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Allah akan susun sebaik-baik aturan, sebaik-baik ketentuan baginya. Dengan musyawarah, potensi-potensi pengaruh pihak-pihak kuat atas pihak yang lemah menjadi setara. Perbincangan. Ini adalah kerana dalam musyawarah, pintu penyertaan aktif bagi seluruh umat dengan posisi dan kedudukan yang sama dibuka. Musyawarah itu sendiri dapat difahami sebagai forum menukar pendapat dalam menyelesaikan sesuatu masalah sebelum membuat sebuah keputusan. Bermakna bukan hanya pemimpin seorang buat keputusan, tapi ada majlis syura, ada ahli mesyuarat, mesyuarat betul-betul mesyuarat ahli kabinet, bukan mesyuarat tingkap mengumpat sana, tak, kena betul-betul ahli dia, bukan pintu belakang, bawah meja dan sebagainya. Baik, musyawarah itu sendiri dapat difahami sebagai forum menukar pendapat dalam menyelesaikan sesuatu masalah sebelum membuat sebuah keputusan. Kepentingan musyawarah dalam Islam adalah untuk mencari sebuah pandangan dalam sesebuah perkara sehingga keputusannya dapat dibuat secara bulat atau dengan risiko yang lebih kecil. Dalam tradisi Islam, membuat keputusan secara bersama-sama dan berdasarkan suara terbanyak disebut sebagai ijma'. Ijma' merupakan sebahagian daripada musyawarah dalam satu jamaah. Dalam ajaran Islam yang mementingkan keputusan berdasarkan pertimbangan nurani dan akal sihat secara bertanggungjawab terhadap sesuatu masalah. Ia melibatkan kemaslahatan bersama dan bukan atas pertimbangan kalah dan menang. Sifat mengambil keputusan dalam musyawarah hanya dilakukan untuk hal-hal kebaikan dan Islam melarang, dengan baik-baik, Islam melarang mengambil keputusan untuk hal-hal yang buruk. Allahu Akbar. Membuat sesuatu keputusan dalam musyawarah dalam ajaran Islam berkaitan dengan prinsip amal ma'ruf nahi munkar, menyuruh apa pada kebaikan dan melarang pada keburukan. Ini tentang kelebihan musyawarah, etika berpolitik. Dan yang seterusnya yang ketiga, keadilan sosial. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8 bermaksud, wahai orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu
menegakkan kebenaran kerana Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ni, dalam politik kan, ada puak ni, ada parti ni, pembangkang, kerajaan dan sebagainya. Jangan ada rasa benci. Berlaku adil lah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Takwa itu bahasa mudahnya takut, tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin yang bertakwa, setiap yang dibuat dia takut. Ya, Allah perhati. Ya, Allah dia ingat selalu Allah akan perhati dan mencatat dan mempertanggungjawab apa yang dilakukan. Ini kepimpinan yang ada takwa. Ajaran Islam meliputi etika sosial bermasyarakat, iaitu menegakkan keadilan terhadap sesama manusia. Islam tidak menghendaki dunia beserta isinya hanya dimiliki oleh orang yang kuat, sementara mereka yang lemah tidak mendapat apa-apa. Bermakna seimbang. Adil. Prinsip keadilan dalam Islam ialah perintah untuk menjadi manusia yang lurus, bertanggungjawab dan bertindak sesuai dengan kontrak sosial sehingga mewujudkan keharmonian dan keadilan hidup. Ini kerana etika keadilan dalam Islam menuntut tanggungjawab sebagai individu maupun makhluk sosial di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam berpolitik kena adil. Adil pada semua. Bukan hanya kroni dia, bukan hanya puak dia, bukan hanya parti dia, tapi semua. Yang tidak menyokong dia pun dia kena adil. Kena adil. Jangan ada sifat benci dan sebagainya. Yang keempat, etika berpolitik persamaan. Dalam surah Al-Hujurat, Allah sebut dalam ayat yang ke-13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Dan ulama dia membahaskan tentang takwa ni ada dua. Yang pertama, sifat takwa itu tawadhu. Kena ada rendah diri, bukan sombong diri. Bukan bangga diri, bukan ego dan sebagainya. Dan yang kedua, apa dia? Ada sifat-sifat qanaah. Terima apa takdir Allah, redha, syukur, sabar dan sebagainya. Ni kena ada takwa tu, bahasa mudah dia. Dan persamaan. Bila sebut persamaan, ayat ini Allah bagi ingat prinsip persamaan dalam ajaran Islam mencakupi segala bidang, iaitu kesamaan dalam kehidupan sosial. Ekonomi, politik, undang-undang, maksudnya seimbang. Budaya dan lain-lain. Persamaan dalam bidang undang-undang, misalnya Islam memberikan jaminan bagi semua orang tanpa memandang kedudukan dan strata sosial dalam masyarakat. Parti mana pun, puak mana pun kena seimbang. Dan yang kelima, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana firman Allah, cuba tengok, kita cerita ni bab politik. Nampak macam boring kan, tapi benda ni ilmu ni. Satu peringatan. Apa yang kita lalui hari ini. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami tebarkan mereka di darat dan di laut, serta kami menganugerahkan mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Bermakna manusia ni mulia berbanding makhluk-makhluk yang lain sebab ada akal. Akal inilah yang bezakan kita dengan makhluk yang lain. Boleh beza mana yang betul, mana yang tak betul. Jadi semua yang dirahmati Allah. Jangan sama macam binatang yang ada otak tapi tak boleh nak berfikir. Keadilan. Yang keenam, keadilan undang-undang.
Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Ya, jangan berat sebelah. Dan hari ini kita tengok bagaimana perundangan. Bila kepimpinan yang tidak telus, dia boleh tutup macam tu, dia kes-kes yang sepatutnya. Allahu Akbar. Ingat, dunia boleh lepas tapi akhirat tidak boleh lepas. Ya, setiap keputusan seorang hakim harus mencerminkan rasa keadilan yang bebas daripada campur tangan kekuasaan lain. Setiap insan memiliki hak yang sama dalam dan berhak mendapat keadilan tanpa diskriminasi dalam undang-undang. Proses undang-undang perlu berjalan adil tanpa ada pengecualian. Allahu Akbar. Jadi semua yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama, kita bercerita tentang dosa-dosa besar yang ada kaitan tentang politik. Ya, tentang politik, tentang kepimpinan. Dan yang ketujuh, ada nak bertanya ke sampai sini? Silakan. Kalau ada yang timbul ragu-ragu, was-was dan sebagainya. Adakah nak bertanya? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Perdamaian dan keselamatan. Saya minta izin malam ni berhenti pukul 10 je. Agak kurang sihat. Boleh Ustaz. Syariat Islam mengajar kehidupan damai, toleransi dan adil. Sikap permusuhan atau peperangan merupakan sesuatu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Berperanglah demi Allah melawan orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu memulai permusuhan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh. Seperti apa yang berlaku di antara Iran dan Israel. Siapa yang menceroboh? Israel. Dia menceroboh Palestin, dia yang mudah memporak-porandakan hari ini. Allahu Akbar. Jangan menceroboh. Jangan melakukan kerosakan. Dalam Quran pun sebut, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Takkan rada yang namanya Yahudi, Nasrani ni pada orang-orang Islam ni akan jadikan permusuhan, mencari pasal dan sebagainya. Dan dalam surah Al-Anfal ayat 61-62, wa in janahu lisan fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu was-sami'ul 'alim wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Apabila mereka cenderung pada perdamaian, maka penuhilah dan bertakwalah kepada Allah kerana ia maha mendengar dan maha mengetahui. Jika mereka ingin menipu engkau, maka Allah menjaga engkau. Allahu Akbar. Yang bermakna apa? Apabila cenderung pada perdamaian, maka penuhilah dan bertawakal pada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Allah akan bersama dengan orang yang bertakwa. Kalau ada musuh, ada sesuatu yang tak sepatutnya, Allah akan lindungi kita, akan bersama dengan kita. Islam adalah agama sejahtera dan penuh toleransi. Seandainya terpaksa berperang, hal itu semata-mata untuk membela kaum muslimin kerana Islam disyiarkan dengan damai, bukan dengan peperangan. Seperti apa yang berlaku hari ini. Jadi semua yang dirahmati Allah, demi nak bantu sama Islam, demi nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-8, boleh jadi yang terakhir ni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'un ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 yang bermaksud, tahukah engkau yang mendustakan agama, maka itulah orang yang membiarkan anak yatim dan tidak menyuruh manusia memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang solat, iaitu orang yang lalai solatnya, orang yang riak dan mereka yang enggan memberikan pertolongan. Allahu Akbar. Jadi semua yang dirahmati Allah, ini laknat Allah kepada orang-orang yang tidak bantu orang, tidak pedulikan anak yatim, tidak menyuruh manusia, maksudnya kepada kebaikan, tidak jaga orang miskin, bahkan orang yang lalai dalam solatnya. Jadi semua yang dirahmati Allah, bila sebut sejahtera dengan Islam, Allah bersama dengan orang-orang yang maksudnya Islam itu satu agama yang sejahtera, salim, selamat. Bila kita ketepikan Islam,
tidak bawa Islam bersama, kita akan tidak selamat. Itu istilahnya tidak sejahtera. Kesejahteraan dalam Islam adalah kesejahteraan yang bukan hanya mencakupi kesejahteraan zahir, tetapi juga batin bagi meraih redha Allah. Islam bukan hanya mementingkan spiritual, tetapi juga mengutamakan sudut sosial, misalnya memerangi kemiskinan dan ketidakadilan. Bahkan Islam memandang perbuatan menafikan sudut sosial sebagai ibadah yang tidak memiliki arti di hadapan Allah. Maksudnya sosial ini kita kena berhubung dengan orang. Sampailah kita kena melalui keadaan, kena sabar. Itulah subhanallah yang digambarkan ada kebaikan yang Allah nak beri. Kita berhadapan dengan orang, kena sabar dengan makian, dengan penghinaan, dengan macam-macam yang berlaku. Oleh itu Islam mensyariatkan membayar zakat. Itu nak ada kaitan dengan sosial ni. Hibah, wakaf, sedekah, infak dan sebagainya. Semua itu adalah bukti penglibatan sosial. Bukan hanya diri kita sendiri. Kita kena mikirkan orang lain dan akrabin, orang yang karib, yang paling hampir dengan kita sebenarnya, ahli keluarga kita. Baik, saya rasa sampai sini saya buka kalau ada soalan, ada pertanyaan, silakan. Ada tak yang nak bertanya? Silakan jemaah jika ada yang nak tanya soalan. Dah jelas. Dah Ustaz. Dah jelas. Saya tanya dah. Alhamdulillah. Jadi kalau tak ada, saya simpulkan pada malam ini, yang pertama tadi berkaitan tentang perniagaan, kita kena telus, kena adil, kena jujur dan kena ikhlas. Begitu juga perniagaan yang barakah, perniagaan yang niat untuk bantu orang lain, bukan untuk menzalimi orang lain. Dan tajuk yang baru berkaitan tentang politik, tentang kepimpinan. Dia agak boring, tapi inilah yang kita kena lalui. Islam tidak menolak politik. Dalam politik itu kena bawa Islam. Bukan Islam dipergunakan, tapi Islam sebagai cara untuk lebih telus, untuk lebih dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar ini, minta maaf banyak-banyak berhenti lebih awal. Mudah-mudahan ada manfaat bersama. Allah beri petunjuk hidayah kepada kita. Kita amalkan dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Maafkan saya, doakan saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.